Waalaikumsalam. Motor apa yang sesuai anak perempuan saya nak apply kalau ada yang muka kosong macam LC? Oh, ada orang komen Okey, jom saya tunjuk. Okey, akak tu nak cari motor LC. LC bukan tak ada, cuma stok kita kena tunggu lama. Harga mahal. Jadi, okey, LC dia lebih kurang macam ni. Honda Dash 125. Saya tak cadang motor ni sebab kalau anak perempuan nak naik motor LC ke Honda Dash 125 dia susah sikit sebab kalau pakai kain kan susah sikit nak naik. Okey. Jadi, saya cadang ambil motor macam ni. Jom ikut saya. Ada 3 motor saya nak cadang bagi anak perempuan kalau dia nak beli motor untuk apa ni, pergi jalan dekat saja. Okey, yang first Honda Beat. Yang ini. Okey, kenapa Honda Beat? Yang first ini. Kalau nak naik motor sangat senang, pakai kain pun tak ada masalah. Okey, yang kedua, okey, mari sini. Saya tunjuk. Motor ni Honda Beat dia ada kompartmen dekat sini. Dia boleh charge handphone lah tapi kena beli konverter. Okey. Ini ada kompartmen boleh letak handphone juga. Motor ini bawah seat boleh letak barang tapi tak boleh muat satu helmet. Okey, motor ni harganya murah saja. Yang motor kedua saya nak cadang. Motor yang kedua saya nak cadang ini Honda Vario 125. Motor ni sisi besar sikit daripada Honda Beat. Ini 125, Honda Beat 110 saja. Okey, kenapa Vario 125? Yang pertama, nampak kalau nak naik motor pakai kain senang, tak perlu fikir banyak-banyak. Okey, yang keduanya, okey, motor ni dia lagi upgrade dia pakai remote keyless. Yang ketiganya, sini pun boleh charge handphone. Nampak sini ada kompartmen dekat beraki di sini. Dia boleh charge handphone. Lepas tu meter dia pakai digital juga. Okey ya. Dan last, ini tempat storage boleh muat 1 biji helmet. Kalau contohlah anak perempuan nak pergi sekolah, helmet nak letak dalam bawah seat ni, boleh letak bawah seat. Okey. Motor yang ketiga saya nak cadang. Jom. Yang motor terakhir saya nak cadang bagi anak perempuan. Okey. Ini Aveta Nova 125 brand China. Ramai je dia risau brand China boleh ke. Saya tanya macam tu. Belum cuba, belum tahu kan. Lepas tu harganya murah gila. Okey. Ini yang first, kenapa? Nak naik senang. Tapi motor ni dia pakai kunci. Dia tak ada keyless. Okey. Ini ada kompartmen dekat sini tapi kompartmen dia tak dalam. Lepas tu sini boleh charge handphone, ada type A dengan type C. Alright. Tapi kompartmen dia tak besar macam Vario 125. Kalau nak masuk helmet steng saja, ini boleh lah. Okey, yang paling penting motor ni macam ni sebab saya baru keluar video review 2 minggu lepas ke minggu lepas. Okey, korang boleh pergi tengok video tu. Okey, motor ni brand China, jangan risau sebab saya adalah Aveta dealer juga. Contohlah kalau korang nak servis ke nak repair ke, boleh je datang kedai saya. Okey. Kalau korang nak beli motor, boleh PM dekat bawah. Okey. See you guys.